Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan kelas kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua, rakan ahli keluarga besar CNI, para CBO di mana sahaja anda berada, dan mungkin ada rakan-rakan ataupun kenalan kita yang juga hadir pada sesi EBLC produk pada malam ini, sama ada anda berada daripada Borneo, Sabah ataupun Sarawak, ataupun dari Semenanjung Malaysia, kawasan utara, kawasan tengah, kawasan selatan dan juga kawasan pantai timur, dan juga rakan CBO kita daripada Brunei Darussalam. Dan kemudian mungkin saya lihat ada rakan CNI kita daripada Singapura. Apa khabar anda semua? Saya harap kita semua sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera, berbahagia bersama keluarga kita. Okey, baiklah. Selamat datang ke kelas EBL produk pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama dengan saya dalam EBLC malam ini, di mana EBLC produk akan menggantikan FB Live yang biasa kita lakukan sejak 5 bulan yang lalu, daripada bulan Januari ke bulan Mei yang lalu. Tapi kita tukar sedikit format ke uh, masih lagi secara online, tetapi melalui Zoom. Okey, kerana nanti kita ada nak dapatkan lebih reaction daripada anda, dan kemudian kita nak dapatkan juga maklum balas daripada anda berkenaan dengan sesi kita, pembelajaran kita pada untuk kita lebih mendalami berkenaan dengan sesuatu produk supaya dapat dimanfaatkan dan juga dapat kita sebarkan dia punya keistimewaan, dia punya manfaat kesihatan kepada lebih ramai orang di luar sana. Dan juga kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pemahaman anda berkenaan dengan produk yang kita nak highlight setiap bulannya nanti. Baiklah, untuk sesi malam ini, seperti yang anda tahu, sebenarnya pada malam ini kita nak mengupas satu topik yang juga ah, sangat dekat dengan kita semua sebenarnya, iaitu probiotik, trend sihat atau keperluan sebenar. Jadi, hari ini kita nak bawa anda semua mengenali dunia probiotik, iaitu bukan sekadar ikut trend, tapi untuk bantu kita semua buat pilihan kesihatan yang lebih bijak. Mungkin dekat ruangan komen, kalau anda pernah ambil probiotik sebelum ni, boleh tulis ya. Kalau belum, boleh tulis belum. Pernah tak ambil produk probiotics, sama ada daripada CNI ataupun daripada produk-produk lain di luar sana? Kalau pernah ambil, ah, boleh tuliskan, typekan dekat ruangan chat box, ya ataupun tidak. Kalau belum, tulis je belum, tak apa, jangan risau, jangan malu. Okey, boleh juga typekan, supaya kita tahu malam ni adakah probiotics ni ah, trend, hanya trend, sekadar trend, ataupun memang kita perlukan. Okey. Saya lihat dekat ruangan komen, ramai yang dah ah, komen ya dekat sini. Cik Harrison, Siti Nolia, Judith Tribu, ya pernah. Pangeran Kenusak, ya setiap hari selepas makan. Puan Hajar Siti Rawan, ya. Kemudian siapa lagi dekat sini? Um, Esah binti Omar, ya pernah juga. Puan Fatimah, ya. Ani Suryani, ya. Mommy John. Kemudian menarik juga, ramai yang cakap ya, termasuklah Latifah Ismail, Puan Latifah, Cik Abdul Halim, Saidah Bedu. Tapi ada seorang dekat sini, iaitu Miss Eve Hong, DC Ceras. Okey. Katakan tidak dekat sini. Tapi jadi malam ini kita nak tahu sama adakah ah, probiotik ini trend sihat ataupun memang badan kita perlukan. Dia Eve Hong katakan tidak makan di luar. Okey, maksudnya ke sini. Okey, jadi untuk malam ni kita nak tahu ramai orang ambil probiotik sekarang. Kalau kita lihat dekat ruangan chatbot tu, rata-rata lebih kurang 90% katakan dah ambil
probiotics. Tapi persoalannya kita nak kupas malam ini, adakah ia betul-betul perlu untuk anda? Bagaimana probiotics ni bantu masalah pencernaan, imun kita ke kulit kita, bagaimana sebenarnya probiotics ni membantu, dan kita nak tahu lebih lanjut produk mana yang betul-betul berkesan dan juga selamat. Kalau anda semua ada pengalaman dengan probiotics, boleh typekan ruangan chat box supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian anda, boleh ingat dan mungkin boleh share um, pengalaman anda bersama dengan probiotics itu. Jadi untuk itu kita nak sama-sama tahu lebih lanjut dalam sesi malam ini ah, peranan sebenar probiotik dalam badan kita. Siapa yang perlu ambil suplemen probiotics ni? Kemudian kita nak tahu kat luar sana mungkin kita boleh share tips bagaimana nak pilih produk probiotics yang berkesan, dan seterusnya kita nak tahu lebih lanjut produk probiotics complex powder dari CNI, iaitu probiotik lengkap untuk seisi keluarga. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan topik pada malam ini, saya ada sedikit informasi untuk kita semua supaya kita sama-sama refresh dan ingat kembali. Yang pertamanya, kita ada trip Kota Kinabalu dan Kundasang selama 3 hari 2 malam, iaitu CNI 1000 PSPV Consistent Trip. CNI 1000 PSPV Consistent Trip, di mana ah, telah ditambahkan lagi kelayakan tambahan. Sebelum ini 1000 PSPV selama 12 bulan ataupun akumulatif 13,000 PSPV. Ada dia punya kota, dia punya apa ni, TNC dia dekat sana. Tapi ada kelayakan tambahan yang terbaru, iaitu akumulatif 15,000 PSPV dengan minimum 1,000 PSPV dalam 4 daripada 12 bulan dengan prasyarat 300 PSPV. Jadi untuk anda semua dekat luar sana boleh war-warkan di mana trip 1000 PSPV consistent trip ni ke Kota Kinabalu dan juga Kundasang. Ada ramai lagi. Kita buka lagi peluang untuk anda semua join dalam trip kali ini. Okey. Baiklah, kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan ini, boleh anda kontak RSM masing-masing, Regional Sales Manager anda masing-masing, PIC kawasan anda, untuk tahu lebih lanjut dekat mana anda sekarang, berapa banyak lagi untuk kita kumpul sama-sama supaya kita dapat pergi ke trip ke Kota Kinabalu dan juga Kundasang nantinya. Kemudian itu berkenaan dengan trip. Dah lepas trip kita nak pergi mana pula? Lepas trip kita nak share berkenaan dengan AI chatbot suplemen enzim yang pertama di Malaysia kini dilancarkan dekat CNI je ada. Okey, caranya bagaimana? Pergi dekat landing page LEAF dekat bawah sana, dekat skrin handphone anda. Bila anda dah scan ni, anda boleh lihat dekat bawah tu ada button untuk AI chatbot supplement, di mana anda boleh tanya sebarang persoalan yang ingin anda tanyakan berkenaan dengan enzim CNI, leaf. Kemudian jika ada masalah kesihatan apa apa yang perlu anda lakukan dekat sana, kita dah bagi input dekat AI chatbot ni. Saya bersama dengan tim, iaitu Mr. John Chu, kemudian ada lagi daripada tim kita daripada product development juga dah bagi banyak input dekat AI chatbot ni supaya lebih mudah kepada anda semua untuk tahu produk enzim daripada CNI, terutamanya dengan Leaf. Kemudian jika ada permasalahan kesihatan, boleh tanyakan kat sana. Selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dekat sini anda boleh tanya berkenaan dengan meneroka kebaikan enzim, kemudian cara pengambilan enzim yang betul. Kemudian boleh sembang secara live, secara langsung. Dekat bila masa anda tanya, kat situ terus dia jawab. Bila-bila masa di mana sahaja. Kemudian mudah dan juga sesuai untuk semua. Dia punya bahasa tu lebih kurang bahasa awam lah. Boleh kita katakan. Boleh anda uh, gunakan AI chatbot
suplemen enzim yang pertama di Malaysia yang telah dilancarkan oleh CNI sejak awal bulan Jun yang lalu. Okey, baiklah. Jangan lepaskan peluang. Boleh try sama-sama, boleh scan QR code ataupun pergi je cni.my/leaf. Boleh dekat situ anda tanya dengan chatbot, AI chatbot ni. Berkenaan dengan segala masalah kesihatan semua, kita dah bagi input kat dia, dia boleh jawab kepada anda semua. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan sedikit informasi untuk anda semua sebelum kita mulakan kelas pada malam ini. Ada sedikit ingatan mesra. Pastikan mikrofon anda ditutup supaya perjalanan kelas kita akan berjalan dengan lebih lancar. Kemudian, kalau boleh, rename nama anda. Dan sepanjang sesi pembelajaran pada malam ini, memang kami galakkan kita alu-alukan pertanyaan daripada anda, dan anda boleh typekan soalan anda melalui ruangan chatbot dan akan dibahas ketika sesi soal jawab nanti. Kemudian, dekat ruangan chat nanti, chat box, anda boleh share pengalaman anda berkenaan dengan probiotik, sama ada anda rasa probiotik ini trend ataupun probiotik ini satu keperluan. Baiklah, untuk kita sama-sama uh, tahu berkenaan dengan topik probiotik, trend sihat ataupun keperluan sebenar. Saya nak tanya lagi satu soalan kepada anda semua. Boleh respon dekat ruangan chat nanti. Okey, soalannya adalah probiotik itu makanan, ubat ataupun bakteria? Probiotik itu makanan ke, ubat ke ataupun bakteria? Kalau anda tahu, boleh typekan dekat ruangan chat box. Saya nak tengok siapa yang share jawapan dia. Makanan ke, ubat ke ataupun bakteria? Saya nak tengok. Okey, kemudian ada pengarang Karunisa kata probiotik ada keperluan. Okey. F. Chong kata dia makan probiotik CNI saja. Sorry, salah type. Okey, baiklah. Dekat sini probiotik adalah bakteria. Oh, ramai dah tahu dah berkenaan dengan probiotik. Jadi kelas kita dah berakhir lah pada malam ni. Okey. Okey, tapi tak apa. Terima kasih kepada anda semua yang apa respon dekat ruangan chatbot. Terima kasih. Betul. Probiotics adalah bakteria. Jadi kita nak tahu probiotics itu apa dia punya background dia. Jom kita tahu lebih lanjut pada malam ini. Jadi untuk sesi malam ini kita ada 4 objektif yang kita nak sama-sama dapat tahu apabila kelas ini berakhir. Yang pertama, kita nak tahu fahami fungsi dan juga peranan probiotics. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, probiotics itu trend ataupun keperluan. Kemudian yang ketiga, kita nak kenal pasti siapa yang perlukan probiotics ini. Dan yang keempat, tips pilih probiotics dengan bijak. Okey, baiklah. Tadi anda semua dah jawab. Probiotics itu adalah bakteria baik. Kemudian ramai yang cakap bakteria kan. Bakteria baik, bakteria baik. Terima kasih kepada anda semua. Okey, dia punya background tu. Okey, apa itu probiotics? Probiotics sebenarnya pertama kali ditemukan oleh saintis daripada Rusia dan juga pemenang hadiah Nobel. Nama dia Eli Metchnikov pada tahun 1907 lagi. Sekarang kita dah tahun 2025, dah lebih 100 tahun dah probiotics ini ditemukan. Dan sebenarnya istilah probiotics ini berasal daripada perkataan Greece yang bermaksud untuk hidup. Jadi diberi nama begitu kerana probiotics adalah bakteria baik apabila diberikan dalam jumlah yang cukup. Dia dapat memberikan manfaat kesihatan kepada manusia. Itulah probiotics. Telah ditemukan sejak tahun 1907. Probiotics itu sebenarnya maksudnya untuk hidup, dan apabila kita ambil dalam jumlah yang cukup, dia dapat memberi manfaat kepada kesihatan. Dan untuk pengetahuan anda semua, boleh take note juga, dalam badan kita ada lebih 500, lebih kurang 500 jenis bakteria
dengan jumlah keseluruhannya adalah 100 trilion. Kita pun tak boleh nak kira. Di mana 100 trilion ini adalah dua kali ganda lebih banyak daripada sel-sel badan manusia. Rata-rata sel badan manusia sekitar 40 ke 50 trilion jumlahnya. Sel-sel ni membentuk ah, tisu. Kemudian akhirnya dia akan membentuk organ dan akhirnya dia membentuk kita, badan kita semua. Okey. Dan daripada jumlah bakteria 100 trilion ini, dia menyumbang kepada 2 kilogram berat badan kita. Kalau kita timbang berat badan kita 50 kilogram, 2 kilogramnya adalah berat bakteria saja. Itulah pentingnya ataupun signifikannya probiotik ni, bakteria ini dalam badan kita, sehingga dia dapat mempengaruhi kesihatan. Okey. Dan bakteria dalam badan kita terbagi pula kepada dua, iaitu bakteria baik, iaitu probiotik, dan juga bakteria yang berbahaya, iaitu patogen, bakteria jahat. Bakteria baik ni fungsi dia ada tiga yang boleh kita concludekan, kita boleh rumuskan. Yang pertama, dia menyokong kesihatan pencernaan. Kemudian yang kedua, bakteria baik ni dia melindungi badan kita daripada diserang bakteria jahat, virus ataupun fungus. Kemudian yang ketiga, fungsi utama dia juga adalah membantu penghasilan zat apa yang kita makan dicerna oleh probiotics ni, dan juga dia juga membantu penghasilan antibodi, pertahanan badan kita. Itu fungsi bakteria baik dalam badan kita. Contoh-contoh yang bakteria baik ni sepertinya Bifidobacteria, Lactobacilli, dan juga Streptococcus thermophilus. Okey, itu antara bakteria baik yang dapat menyokong kesihatan kita. Kemudian ada juga dalam badan kita ni bakteria berbahaya. Alright. Bakteria berbahaya, bakteria jahat ni, yang kita namakan patogen, dia boleh menyebabkan jangkitan, dia boleh menyebabkan pencernaan menjadi lemah, apa yang kita makan tidak diserap sepenuhnya oleh badan kita. Dia boleh menyebabkan toksin tinggi dalam badan, menyebabkan kekejangan dan juga sakit perut. Kemudian akhirnya dia boleh menyebabkan gangguan imun badan kita sehingga menimbulkan ruam-ruam kulit dan juga gatal-gatal, dan akhirnya dia boleh mengganggu emosi juga. Kalau perut tak stabil, emosi pun tak stabil. Antara bakteria jahat, bakteria yang berbahaya, sebagai contoh Campylobacter, itu yang pertama. Kemudian ada juga Enterococcus faecalis dan juga Clostridium difficile. Okey, ini antara bakteria ataupun bakteria jahat berbahaya. Selain itu ada juga E. coli. Ah, Pagi tadi saya ada jumpa rakan saya, dia buat scan perut, jumpa E. coli ni. Dia boleh menyebabkan gastrik. Kemudian ada juga Salmonella dan sebagainya. Sehingga bakteria jahat ini dia boleh menyebabkan masalah kesihatan. Okey, kita dah tahu dah berkenaan dengan apa itu probiotics, berapa banyak dalam badan kita. Kemudian bakteria dalam badan kita terbagi kepada dua, bakteria baik dan juga bakteria buruk. Kemudian kita nak tahu pula, kita dah tahu dah berkenaan dengan probiotics, kita nak tahu juga istilah lainnya. Ah, Prebiotik. Siapa kat sini pernah dengar perkataan prebiotics? Tentunya pernah dengar juga. Okay. Prebiotics adalah bahan yang menggalak pertumbuhan ataupun aktiviti mikroorganisma seperti probiotics yang menyumbang kepada kesihatan usus. Secara bahasa mudahnya adalah prebiotics ini adalah makanan kepada probiotics supaya probiotics ini dapat bekerja dengan lebih baik, dia dapat hidup dengan baik dan berkembang dalam badan kita sehingga dia bermanfaat kepada badan kita, kepada kesihatan kita. Okey, itu berkenaan dengan sedikit latar belakang probiotics dan juga istilah-istilah yang berkenaan dengan biotik-biotik ni. Ada probiotics dan juga prebiotics. Kemudian kita nak tahulah apakah fungsi, bagaimana probiotics ini dapat bermanfaat kepada kesihatan kita.
Tentunya kita selalu dengar kesihatan bermula daripada usus. Kenapa? Kerana ada probiotics di sana. Salah satunya lah yang membantu kepada kesihatan kita. Ada 5 cara probiotics membantu kesihatan secara menyeluruh. Yang pertama, ah, probiotics melawan bakteria jahat dalam usus. Probiotics dapat membantu menghalang pertumbuhan bakteria ataupun patogen yang jahat ini melalui pelbagai cara semula jadi. Dikenali sebagai competitive exclusion. Okey, maksudnya bakteria baik dan juga bakteria jahat ini perlulah ah, mempunyai kadar yang seimbang. Apabila bakteria baik, dia dapat menguasai bakteria yang jahat dalam badan kita. Bagaimana sebenarnya dia berfungsi? Ada beberapa cara sebenarnya yang biasa boleh kita boleh kaitkan dengan probiotics. Ada dua yang penting. Yang pertama adalah probiotics ni mengeluarkan bahan anti bakteria jahat. Jadi dia mengeluarkan apabila bakteria baik tu ada dalam badan kita, jumlahnya cukup, dia akan mengeluarkan bahan-bahan yang membantu membunuh dan juga menghalang pertumbuhan bakteria berbahaya. Itu secara mudahnya apa fungsi ah, probiotics ni dalam melawan bakteria jahat. Okey. Kemudian yang kedua, dia membantu dalam mengimbangi pH persekitaran usus kita. Probiotics menurunkan pH usus melalui penghasilan asid lemak, sehingga keadaan asidik ni dia tak sesuai untuk bakteria jahat. Jadi probiotics ni membantu dalam mengawal pH usus sehingga akhirnya bakteria jahat ni tak dapat tumbuh dengan lebih baik. Dan yang ketiga, mungkin saya boleh kongsikan juga bagaimana probiotik ini dapat lawan bakteria jahat dengan dia mengaktifkan imun pada sel-sel atau dinding usus kita. Okey. Antaranya probiotics menggalakkan penghasilan IgA, iaitu satu bahan imun dalam badan kita, sehingga dia dapat mengaktifkan sel imun dan juga akhirnya menyekat jangkitan. Bagaimana sebenarnya probiotics ini melindungi usus kita daripada bakteria jahat ini sehingga dia dapat menguasai, kalau kita namakan bahasa saintifiknya adalah kolonisasi awal, sehingga dapat mengeluarkan patogen ataupun bakteria jahat ini daripada badan kita. Itu yang pertama, bagaimana probiotics ni bermanfaat. Kemudian yang kedua, probiotics ni dia menguatkan dinding usus supaya tidak mudah bocor. Dinding usus kita dinamakan sebagai barrier usus ataupun intestinal barrier. Lapisan pelindung dinding usus yang menghalang kemasukan toksin, bakteria jahat dan juga bahan asing ke dalam darah. Apabila makanan yang kita ambil masuk ke dalam usus, dia akan zat-zat tu akan diserap melalui dinding untuk masuk ke aliran darah. Jadi barrier ni perlulah kuat. Bagaimana dia nak kuat? Probiotics salah satu punca untuk menguatkan ataupun salah satu faktor untuk menguatkan lapisan pelindung ini. Dengan cara dia mengurangkan risiko leaky gut ataupun usus bocor. Inilah istilah usus bocor. Mungkin kita pernah dengar leaky gut dan sebagainya. Inilah bagaimana probiotics ni dapat membantu ah, lapisan pelindung dinding usus tu daripada dia bocor sehingga menyebabkan toksin boleh masuk ke dalam aliran darah, kemudian bakteria-bakteria boleh masuk sehingga menyebabkan darah menjadi kotor dan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan lainnya. Kemudian probiotics ini bagaimana dia membantu lapisan pelindung ini dengan membantu menghasilkan lapisan lendir ataupun mukus. Apabila probiotics ni merangsang lebih banyak lendir pada usus kita, iaitu lapisan lendir pelindung ni, dia menghalang bakteria jahat daripada melekat pada dinding usus itu. Kemudian yang ketiga, cara dia melindungi dinding usus adalah dengan membaiki kerosakan akibat stres ataupun
antibiotik. Probiotik ni dia bantu memulihkan struktur lapisan dinding usus kita yang rosak akibat jangkitan ataupun stres ataupun ubat-ubatan yang boleh menyebabkan usus kita menjadi lemah. Itu fungsi kedua probiotik ni, bagaimana dia melindungi usus sehingga bermanfaat kepada kesihatan. Okey, yang ketiga, Ah, bagaimana probiotik ni dapat membantu kesihatan dengan membantu menguatkan sistem imun badan. Inilah salah satu fungsi utama juga daripada probiotik ni, dengan kemampuan probiotik ni mengatur sistem imun supaya menjadi seimbang, tidak terlalu lemah dan juga tidak terlalu reaktif untuk mengelakkan autoimun. Dekat sinilah keseimbangan yang diberikan oleh probiotik ini untuk membantu ah, imun kita bekerja dengan lebih baik. Sebagai contoh, ada satu kajian klinikal dengan menggunakan probiotik Bifidobacterium yang menggalakkan sel imun, iaitu sel T dan juga penghasilan IgA pada mukosa usus sehingga bermanfaat kepada imun badan kita. Kenapa? Kuatkan sistem imun badan ni salah satu daripada fungsi utama daripada probiotik ni kepada kesihatan, kerana probiotik ni melindungi usus daripada menjadi uh, radang ataupun inflame. Jadi probiotik ni melindungi usus kita daripada radang kronik. Kemudian yang kedua, probiotik ini juga mungkin salah satu yang boleh kita gunakan bagi mengawal penyakit berkaitan dengan imuniti ataupun autoimun seperti eczema, IBD, irritable bowel disease, seperti asma dan juga alahan. Jadi jika mereka yang juga mempunyai masalah-masalah autoimun ni, boleh gunakan probiotik ni sebagai salah satu cara untuk membantu mengawal penyakit tersebut jadi menjadi lebih teruk dan juga boleh mengurangkan simptom-simptom dari penyakit-penyakit autoimun itu. Kemudian yang ketiga, probiotik ini juga mengukuhkan sistem imun untuk melawan jangkitan sehingga dapat mengurangkan kadar apabila kena jangkitan tu, sebagai contoh dia kena masalah demam, sesama dan juga kemudian jangkitan kuman lainnya seperti dekat kulit dan sebagainya, dia boleh mengurangkan tempoh daripada terkenanya penyakit tersebut dan boleh mengurangkan simptom akibat terkena jangkitan itu. Itulah bagaimana probiotik ni membantu menguatkan sistem imun badan kita. Kemudian yang keempat, bagaimana pula probiotik ni menguatkan kesihatan kita dengan menghasilkan bahan yang baik untuk kesihatan usus dan badan. Apa? Inilah ah, bagaimana probiotik ni membantu sintesis zat-zat makanan yang kita ambil tu sehingga akhirnya dapat diserap oleh badan kita sehingga badan kita boleh dapatkan manfaat daripada apa yang kita makan. Okey. Salah satu bahan yang dihasilkan oleh probiotik ini adalah uh, SCFA, iaitu short chain fatty acid. SCFA ini adalah hasil fermentasi prebiotics oleh probiotics ni, okey, prebiotics daripada serat yang kita ambil tu oleh probiotics dalam usus besar. Akhirnya apa fungsi utama daripada bahan daripada probiotik hasilkan ini? Dia dapat memberi tenaga kepada sel-sel usus untuk bekerja dengan lebih baik. Kemudian dia juga sebagai anti radang. Kemudian dia menguatkan dinding usus dan yang keempat, dia mengawal metabolisme dan juga berat badan. Itulah bagaimana sebenarnya probiotik ni dapat membantu badan kita dalam mensintesis ataupun penyerapan zat yang kita makan tu sehingga dia dapat bermanfaat kepada kesihatan daripada sumber tenaga sebagai anti radang, kemudian menguatkan dinding usus dan juga mengawal metabolisme badan kita sehingga akhirnya dapat bermanfaat dalam mengawal berat badan. Itu yang keempat, bagaimana probiotik dapat membantu kesihatan kita. Dan yang kelima,
Ini juga yang menarik juga kerana probiotics menghasilkan bahan yang membantu mengawal emosi dan stres. Bagaimana? Ha, dia dengan um, merangsang hormon-hormon yang menenangkan kepada tubuh badan kita. Sebagai contoh, dia merangsang hormon serotonin. Kalau nak tahu, hormon serotonin ini adalah hormon gembira. Dan menariknya, 90 hingga 95% hormon ini dihasilkan dalam usus kita. Jadi penting untuk kita jaga kesihatan usus supaya hormon gembira ini, serotonin ini dapat dihasilkan oleh badan kita dengan lebih baik. Kerana serotonin ini penting untuk mengurangkan kemurungan dan juga keresahan dan dia juga menstabilkan tidur dan juga emosi. Menarik berkenaan dengan bagaimana sebenarnya hormon gembira ni 90 hingga 95% dihasilkan pada usus kita. Kemudian seterusnya, satu lagi hormon yang penting untuk kita punya emosi adalah dopamin. Dopamin ini adalah hormon motivasi. Bahasa awamnya. Probiotik seperti Lactobacillus membantu merangsang penghasilan hormon ini. Dia meningkatkan motivasi, tumpuan dan rasa puas. Bagaimana sebenarnya usus kita memang sangat berkait rapat dengan emosi dan juga stres. Jadi apabila usus kita sihat, emosi kita lebih terjaga dan stres dapat dikurangkan. Itulah bagaimana pentingnya usus sihat ah, dan dapat membantu emosi kita lebih terkawal. Right. Jadi, ah, itu lima cara bagaimana probiotics ni dapat bermanfaat kepada kesihatan kita. Jadi, kenapa sebenarnya probiotics ini jadi trend? Ini topik yang kita nak tahu pada malam ini. Salah satu yang kita nak kuasai kerana sekarang ini macam-macam produk kesihatan yang ada probiotics ni sama ada daripada dalam minuman, dalam yogurt dan juga dalam bentuk pil, serbuk dan sebagainya. Tapi kenapa sebenarnya probiotics ni dia jadi trend? Dia sebenarnya bukan trend yang saja-saja je tiba-tiba ada. Probiotics ni memang tengah in trend sebab gaya hidup moden kita sendiri dah banyak berubah. Yang pertama tentunya menyebabkan uh, usus kita dia jadi lebih stres gaya hidup moden ini kerana kita hidup dalam dunia yang memang serba pantas, makan pun tak menentu, stres kerja, tidur tak cukup, semua ini memberi tekanan kepada usus kita. Apabila usus stres, bakteria baik terganggu, bakteria jahat akan lebih banyak sehingga kesimbangan itu tidak terjadi. Sebab tu ramai yang mengalami masalah sembelit, perut kembung dan juga letih yang tak tentu pasal lah. Maksudnya dekat sini kita tak tahu lah, rasa dah cukup makan dan sebagainya, dah cukup tidur, tapi badan kita juga letih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang. Kebanyakan orang sekarang ni makan makanan yang tinggi gula. Apa saja yang ada di sekitar kita sekarang memang tinggi gula. Memang perlu kita perhatikanlah label pemakanan tu untuk kita tahu kadar gula dalam setiap makanan itu. Kemudian tinggi lemak, kurang serat, kurang ambil sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian kita juga memang trend bukan probiotik saja jadi trend, makanan segera dan juga makanan yang terproses. Memang juga kebanyakan orang ambil juga. Memang sangat sedikit makanan ataupun prebiotics untuk bakteria baik untuk bekerja dalam badan kita. Jadi probiotics ni jadi penting sebab dia membantu seimbangkan kembali ekosistem ataupun jumlah probiotics dalam usus kita. Kemudian seterusnya adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sekarang ni memang penting antibiotik ni uh, untuk melawan jangkitan lah. Dekat luar sana sekejap-sekejap ada HFMD, sekejap-sekejap influenza. Kemudian tadi ada orang yang share berkenaan dengan kes COVID meningkat balik pula.
Jadi antibiotik ni mungkin salah satu uh, yang digunakan untuk melawan jangkitan. Jadi ramai yang sebenarnya uh, terpengaruh disebabkan oleh pengambilan antibiotik ni kerana dia membunuh bakteria yang ada dalam badan kita. Tapi ramai yang tak ganti semula bakteria baik lepas ambil antibiotik tu. Sebab tu probiotik ni memang sangat digalakkan apabila menerima rawatan antibiotik. Kemudian seterusnya yang keempat, probiotik ni jadi trend disebabkan oleh hubungan usus dan juga otak, gut brain axis. Ni mungkin ramai yang tak tahu. Jadi mungkin saya nak share kajian terkini menunjukkan bahawa usus dan otak kita ni sebenarnya saling berhubung. Apabila usus kita tidak sihat, dia boleh mengganggu prestasi kerja otak, boleh mengganggu emosi kita yang dikawal di bahagian otak kita sehingga menyebabkan kita menjadi mudah murung, cepat marah ataupun gelisah. Jadi probiotik ni menghasilkan bahan-bahan seperti serotonin tadi, dopamin tadi yang membantu kita mengawal emosi. Sebab tu kita panggil usus ni sebagai otak kedua sebenarnya. Itu kenapa probiotik ni penting pada masa kini. Dan yang kelima, imuniti dan juga kesihatan kulit. 70% daripada sistem imun badan kita sememangnya berada di dalam dinding usus. Bila usus sihat, badan pun lebih kuat nak lawan penyakit. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya probiotik ini juga membantu badan kita membersihkan toksin dan juga mengelakkan keradangan yang lebih. Sehingga dia boleh keluar melalui kulit. Jadi kalau nak kulit lebih bersih, jerawat berkurang, probiotik ni juga boleh jadi salah satu uh, cara bagaimana untuk kita mengurangkan kadar toksin dalam badan sehingga akhirnya kulit lebih bersih dan juga jerawat pun berkurang. Jadi kita nak tahulah apa yang sebenarnya menyebabkan bakteria dalam usus ni tidak seimbang sebenarnya. Adalah beberapa. Yang pertama adalah usia. Apabila bertambahnya usia, kadar bakteria dalam badan kita pun tak seimbang. Stres, diet yang tidak seimbang, ubat-ubatan dan juga kurang aktiviti fizikal. Itulah tadi kenapa sebenarnya probiotik ini sangat penting disebabkan oleh faktor-faktor ini. Sehingga memang penting untuk kita amalkan probiotik ini. Jadi untuk probiotik ini dia bukan trend semata tapi penting untuk seimbangkan semula tubuh badan kita yang dah lama sangat terdedah kepada gaya hidup moden, memang stres dan sebagainya, sehingga apabila kita jaga usus, sebenarnya dia juga menjaga keseluruhan kesihatan daripada minda sampailah ke kulit. Itu bagaimana probiotik ini sangat berpengaruh. Jika probiotik tidak cukup dalam badan kita, tidak seimbang bakteria dalam badan kita, dia boleh menyebabkan gangguan kepada uh, kes, apa ni gangguan pada sistem pencernaan dalam badan kita. Inilah yang boleh terjadi. Antaranya adalah perut kembung, rasa bergas ataupun angin dalam badan. Ini semua gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian boleh terjadinya sembelit. Lawan kepada sembelit adalah cirit-birit. Kemudian boleh menyebabkan gastrik, rasa tidak selesa selepas makan, rasa bloating, macam tu. Kemudian boleh terjadinya dinding usus bocor, iaitu leaky gut dan juga IBS, iaitu sindrom usus rangsa ataupun dalam bahasa Inggerisnya uh, irritable bowel disease. Okey, irritable bowel syndrome. Okey, dekat sini. Dan apabila sistem pencernaan kita mengalami gangguan, dia menyebabkan nutrien dalam badan kita, apa yang kita ambil tidak dapat diserap sepenuhnya oleh usus kita. Jadi inilah bagaimana sebenarnya um, apabila bakteria dalam badan kita tidak seimbang, dia boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan dan akhirnya dia boleh mempengaruhi kesihatan kita secara keseluruhan. Itu bagaimana
probiotics ini bermanfaat kepada kesihatan, kenapa sebenarnya dia sangat penting pada masa kini, dan kenapa apabila probiotics ini tidak cukup dalam badan kita, dia boleh menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Dan kita nak lihat pula salah satu daripada objektif kita pada malam ini, siapa yang patut ambil probiotics. Ada beberapa golongan yang penting untuk amalkan probiotics ini. Boleh saya kongsikan pada malam ini sedikit sebelum kita sampai di penghujung nantinya. Yang pertama, probiotics ni penting untuk keperluan seisi keluarga. Probiotics ni bukan hanya untuk orang dewasa yang ada masalah ah, perut, tapi untuk semua ahli keluarga kita, daripada anak kecil sehinggalah warga emas, di mana probiotics ni seperti yang kita tahu, dia mengekalkan keseimbangan bakteria dalam usus kita, penting untuk penghadaman imun badan kita dan juga mood. Jadi bayangkan jika setiap ahli keluarga kita jarang sakit, lebih bertenaga, lebih ceria, dia boleh mempengaruhi kesihatan keluarga secara keseluruhan. Itu yang pertama, penting untuk seisi keluarga. Kemudian yang kedua, probiotics ini juga adalah ah, merupakan keperluan asas ketika melancong. Apabila kita melancong, biasanya kita akan terdedah kepada perubahan cuaca, makan dekat luar dan juga stres perjalanan. Kalau nanti anda yang layak pergi ke Kota Kinabalu dan Kundasang, mesti ada perubahan cuaca, kemudian jarang nak makan makanan yang ada di sana, kemudian dalam perjalanan mungkin ada stres. Jadi probiotics ni membantu melindungi usus kita daripada terkenanya cirit-birit ataupun ketidakselesaan perut dan juga masalah pencernaan apabila kita sedang travelling. Jadi penting ah, untuk probiotics ini kita sediakan sebagai travel essential. Macam kita bawa ubat-ubatan yang memang kita perlukan, kita juga patut bawa probiotics apabila kita pergi travel. Kemudian seterusnya, probiotics ini penting untuk ibu hamil dan juga menyusukan. Salah satu kajian menunjukkan bahawa sebenarnya probiotics ni dia membantu mengurangkan risiko kepada bayi daripada terkena eczema. Itu yang pertama. Kajian ada menunjukkan bahawa bila ibu yang mengamalkan probiotics, anak dia nak terkena eczema tu, dia punya risiko je lebih rendah. Kemudian seterusnya, untuk ibu hamil itu sendiri, dia mencegah sembelit dan juga menyokong kesihatan usus. Dan kemudian untuk ibu menyusukan pula, probiotics membantu menguatkan imun baby melalui susu ibu. Kerana apabila imun ibu kuat, dia dapat mempengaruhi kesihatan baby itu, sehingga dia membantu kekuatan ataupun kekuatan ataupun daya imun baby melalui susu ibu. Dan seterusnya, ah, bagaimana probiotics ini dapat membantu ibu menyusukan, kerana dia membantu mengawal mood ibu melalui penghasilan hormon gembira itu tadi, serotonin. Kerana dia sangat penting untuk mengelakkan kemurungan selepas bersalin. Ini kalau orang ada ibu hamil di sekitar kita ataupun ibu menyusukan, kita boleh sarankan probiotics ini sehingga dia dapat bermanfaat untuk ibunya sendiri dan juga baby. Kemudian seterusnya, kepada orang yang mengalami masalah gangguan pencernaan, sama ada itu gas, angin, kembung, sembelit, cirit-birit dan juga kemudian ada kat sini typhus dan juga sindrom usus selesa. Jadi ramai sebenarnya yang menderita diam-diam disebabkan sembelit ini, cirit-birit ataupun perut kembung. Sebenarnya ini merupakan tanda ketidakseimbangan bakteria dalam usus kita. Jadi dengan amalkan probiotics, dia mengembalikan keseimbangan tersebut, menyokong usus yang lebih normal dan juga lebih sihat, dan mengurangkan gejala usus sensitif sehingga dapat mempengaruhi kesihatan pencernaan. Kemudian selain itu, selain daripada gangguan pencernaan yang memang direct lah dengan probiotics tu,
Probiotics ni juga boleh membantu kepada orang yang mengalami jangkitan saluran perkumuhan, terutamanya kepada mereka yang pernah kena kencing kotor. Probiotik tertentu seperti Lactobacillus dapat membantu menghalang pertumbuhan bakteria jahat ni di kawasan saluran kencing, sehingga dia dapat membantu pencegahan UTI, urinary tract infection, secara yang berulang. Kalau orang dah kena ni, biasanya dia mudah nak kena untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi dengan amalkan probiotik, dia mengurangkan kadar untuk terkena UTI ni sekali lagi. Okey, itu bagaimana probiotik ni penting untuk individu ini. Kemudian probiotics ni juga mungkin sebagai penyelesaian kepada mereka yang dah tak tahu nak buat apa dengan masalah jerawat, ruam dan juga masalah kulit. Di mana sebenarnya masalah kulit ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan usus. Kajian menunjukkan probiotics ni boleh membantu mengurangkan jerawat, eksema dan juga keradangan kulit. Di mana probiotics ni seperti yang saya bagi tahu tadi, dia bertindak dari dalam, dia menyeimbangkan bakteria, mengurangkan toksin dalam darah dan memperbaiki imun badan kita. Sehingga akhirnya orang yang terkena masalah kulit ni dia boleh uh, mengurangkan dia punya kadarnya dan juga mengelakkan terjadinya masalah kulit. Okey. Kemudian seterusnya, kepada mereka yang tidak toleransi pada susu, lactose intolerance, ramai sebenarnya kini sekarang tak boleh nak minum susu dah. Ada menyebabkan perut kembung, ciri birit ataupun sakit perut. Jadi probiotics ni membantu memecahkan laktosa ataupun satu bahan dalam susu, sehingga membolehkan mereka yang sensitif laktosa ni, mengalami lactose intolerance ni, menikmati susu dengan lebih selesa. Dulu jarang kan, tapi sekarang ramai terutamanya kanak-kanak dan sebagainya, dia susah nak minum susu disebabkan ada masalah ini. Jadi boleh amalkan probiotics sehingga dia dapat membantu untuk masalah lactose intolerance ini. Kemudian kepada mereka yang selalu mengalami masalah demam, batuk, sema yang berulang, probiotics menguatkan sistem imun badan kita. Di mana probiotics ni merangsang penghasilan antibodi dalam badan kita untuk melawan jangkitan. Memang sangat sesuai untuk diambil semasa musim-musim virus, bakteria dan sebagainya. Waktu musim sesama, batuk, demam, sekarang ni cuaca tak menentu, kemudian waktu stres ataupun selepas ambil antibiotik. Kalau orang yang ambil antibiotik, bagus untuk replenish ataupun menggantikan bakteria baik dalam badan yang telah um, dimusnahkan oleh antibiotik tu, untuk amalkan probiotics kompleks powder ni. Okey. Kemudian seterusnya, kepada siapa lagi? Yang terakhir, kepada mereka yang sangat mementingkan kesihatan usus. Kerana probiotics ni membantu pencegahan kanser usus yang sekarang ni menduduki top 3 lah kanser dekat Malaysia ni, kanser usus ni. Probiotics memainkan peranan dalam menyah toksik bahan berbahaya, detox lah secara bahasa mudahnya, dengan menurunkan keradangan kronik dalam usus. Di mana dua benda ni, keradangan dan juga toksin ni, merupakan faktor risiko utama kanser kolorektal. Di mana kajian menunjukkan probiotics ni mampu mengurangkan aktiviti kanser dalam sel-sel normal usus, sehingga dengan pengambilan probiotik secara konsisten, dia punya key point dia adalah konsisten. Kena amalkan kerana dia boleh menjadi salah satu langkah pencegahan kanser usus yang semula jadi. Itulah siapa yang boleh amalkan, siapa yang perlu amalkan probiotik ni. Bukan sekadar trend, tapi sebenarnya merupakan keperluan kepada
sembilan golongan tadi, seisi keluarga, kemudian dia menguatkan sistem imun dan sebagainya lah. Itulah sembilan golongan yang perlu amalkan probiotics ini. Jadi seterusnya, saya nak kongsikan cara tepat nak pilih probiotik. Ada 5 kriteria. Kalau ada 5 kriteria ni ada, produk tu memang bagus untuk kita amalkan. Yang pertama, CFU yang mencukupi. CFU ni adalah apa? Dia salah satu uh, measurement untuk kita menilai berapa banyak jumlah probiotics dalam satu-satu produk tu. Jadi apabila kita kategorikan CFU itu mencukupi untuk satu-satu produk probiotics itu adalah melebihi 1 bilion. Apabila lebih 1 bilion CFU, dia kita boleh tick lah dia produk probiotik yang tepat. Kemudian yang kedua, jenis strain yang tepat untuk kawasan masing-masing. Okey, sebagai contoh, Lactobacillus bifidum longum, kemudian Lactobacillus casei, jenis strain yang tepat yang memberikan manfaat kesihatan yang tepat. Jadi boleh kita tahu melalui produk tersebut apa strain probiotik yang terkandung di dalamnya. Itu kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika ada prebiotics, dia merupakan produk yang bagus untuk kita amalkan probiotics tersebut untuk kesihatan kita. Kerana apa? Dia ada proses simbiotik, di mana ada probiotics, ada makanan untuk probiotics itu, iaitu prebiotik, sehingga dia dapat menggalakkan pertumbuhan bakteria baik dalam usus kita apabila kita amalkan produk tersebut. Kemudian yang keempat, bentuk yang sesuai. Bentuk ni bentuk petak ke apa? Bukan. Bentuk yang mesra pengguna. Sebagai contoh, adakah dia dalam bentuk kapsul, yang besar ke kecil? Kemudian adakah dia dalam bentuk serbuk, dalam bentuk minuman dan sebagainya? Kemudian kita daripada bentuk ni, adakah dia sesuai untuk semua peringkat umur? Jadi bentuk yang sesuai ni dia boleh kita panggilkan dia subjektif lah, ikut individu tersebut. Kalau dia rasa bentuk tersebut seperti kapsul dia sesuai, dia boleh amalkan. Kalau dia dalam bentuk serbuk, dia boleh amalkan. Itu dia lebih subjektif. Kemudian yang kelima, kategori kriteria yang kelima adalah ia disahkan selamat. Tanpa gula ataupun pewarna, kemudian dia ada uji klinikal, kemudian disahkan ada pengesahan daripada badan otoriti yang mengesahkan probiotik itu selamat untuk diamalkan. Sebab tu dekat CNI kita mengeluarkan produk yang memenuhi kategori kriteria-kriteria yang saya sebutkan ini, iaitu probiotics complex powder, di mana probiotics complex powder ni ada kalau biasa saya share 7 kan, tapi malam ni saya nak share 10 keunikan ataupun 10 sebab kenapa kita perlu amalkan probiotics complex powder daripada CNI. Yang pertama, kenapa kita nak pilih probiotics daripada CNI ni? Kerana dia ada gabungan 5 strain probiotics kuat yang bermanfaat kepada kesihatan usus kecil dan juga usus besar. Kalau kita lihat ada 3 strain probiotics untuk usus kecil, ada Lactobacillus acidophilus, Bulgaricus dan juga Salivarius. Itu bermanfaat untuk usus kecil. Kemudian untuk usus besar pula, ada Bifidobacterium longum dan juga Streptococcus thermophilus yang baik untuk kesihatan usus besar. Jadi ada 5 strain probiotics yang sinergi antara usus kecil dan juga usus besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ada bioteknologi AHC, Activator Hybrid Culture. Hanya aktif apabila berada dalam usus. Kebanyakannya dekat luar sana memang tak ada bioteknologi AHC ni. Apa tu AHC ni? Dia merupakan
penyelidikan dan juga pembangunan oleh Dr. Tiao Sun Su, ahli mikrobiologi perubatan di Malaysia dengan pengalaman selama 30 tahun, di mana AHC ini adalah satu teknologi yang membolehkan kultur bakteria berada dalam keadaan yang tidak aktif. Ha, Dia aktif bila? Dia aktif setelah berada di dalam usus kita yang optimum. Apabila usus kita dalam keadaan yang optimum, dia akan aktif sehingga dia dapat bermanfaat kepada kesihatan. Dia tak rosak dekat luar sana. Di dalam bentuk serbuk, AHC, apa ni, probiotics daripada CNI ini dengan teknologi AHC ni, dia tak rosak. Walaupun mungkin terdedah, tapi apabila dia masuk ke dalam badan kita, baru dia jadi aktif. Kalau kita nak bandingkan dekat luar sana, biasanya dia live probiotics. Jadi dia akan berkurang. Dia akan terpengaruh dengan suhu dan sebagainya, pressure dan sebagainya. Tapi dengan teknologi ASC ini, dia mengekalkan jumlah uh, probiotics yang terkandung dalam produk uh, uh, probiotics complex powder daripada CNI ini, sehingga apabila kita claim dia berapa banyak ada 6 bilion CFU, dia tetap ada 6 bilion CFU setiap bungkusnya. Sehinggalah dia masuk ke dalam badan kita. Kalau dekat luar sana mungkin dia akan berkurang lah, uh, mengikut suhu dan sebagainya. Kalau dia claim ada 100 bilion CFU, tapi bila sampai kat rumah kita nak minum, mungkin dah tinggal berapa bilion saja, uh, kerana dia terpengaruh. Tapi dengan teknologi HSC tu, 6 bilion CFU setiap bungkus tu memang guaranteed. Okey. Kemudian yang keempat, kenapa kita nak pilih probiotics complex powder ni? Kerana dia diperkaya dengan inulin yang ada prebiotik, di mana prebiotik ni macam kita kongsikan tadi, dia sebagai sumber makanan probiotik sehingga dah dapat menjaga fungsi pencernaan, di mana probiotik itu dapat berkembang dalam badan kita sehingga akhirnya dia mempengaruhi kesihatan secara keseluruhan. Itu dah tick dah. Dia ada prebiotics, sehingga memberikan kesan simbiotik. Okey, yang kelima, dia juga diperkaya dengan vitamin C 50 miligram sehingga dia dapat membantu sistem imun badan kita bekerja dengan lebih baik. Kemudian yang keenam, dia mendapat pensijilan halal daripada JAKIM. Kemudian yang ketujuh, dia merupakan produk yang berdaftar dengan KKM. Dia memang telah disahkan selamat untuk dimakan dengan nombor MAL yang tertera. Kemudian yang ke-8, ini probiotics complex powder daripada CNI, dia bebas gula tambahan. Banyak dekat luar sana, maaf saya nak katakan, kita perlu lihat dia punya kadar gula dalam probiotik tersebut. Kerana kadang-kadang jumlahnya memang tinggi. Jadi kalau kita nak dapat manfaat, tiba-tiba kita dapat pula gula tambahan ini, sehingga akhirnya dia mempengaruhi kesihatan kita juga. Jadi probiotics complex powder daripada CNI ini bebas gula tambahan. Yang kesembilan, dia dalam bentuk serbuk, mudah untuk diamalkan daripada yang kecil sampailah dewasa. Di mana itulah manfaat ataupun kenapa kita nak pilih probiotics complex daripada CNI ini. Keistimewaannya adalah dia sesuai untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Baiklah, itu 10 sebab ataupun 10 keistimewaan dari probiotics complex powder daripada CNI ini. Dan bagaimana kita nak amalkan probiotics daripada CNI ini untuk dewasa dan juga kanak-kanak 3 tahun dan ke atas untuk memelihara kesihatan 1 hingga 2 stik setiap hari untuk tujuan terapi. Kalau dia ada masalah kesihatan, dah ada masalah gastrik ke gemuk perut ke ciri-birit, boleh ambil sehingga 4 bungkus sehari. Untuk kanak-kanak 1 hingga 3 tahun, sarankan 1 bungkus sehari dan diambil selepas makan. Dalam satu kotak probiotics complex powder daripada CNI, ingat ada 30 stik. Setiap satu stik tu 2 gram dia punya serbuk tersebut.
yang mengandungi probiotics dengan 5 strain probiotics diperkaya dengan inulin dan juga vitamin C dengan teknologi AHC ini. Baiklah, itulah kita dah cover lah kita punya objektif untuk malam ini. Kita nak tahu apa itu probiotics. Kemudian yang kedua, apa manfaat probiotics kepada kesihatan. Kita nak tahu sama ada ia hanyalah trend ataupun keperluan. Kita dah tahu dah, dia merupakan keperluan untuk seisi keluarga. Ada 9 golongan yang tadi saya dah cakapkan. Penting untuk mereka amalkan probiotics. Dan yang terakhir, bagaimana probiotics CN daripada CNI ini, probiotics complex powder ni bermanfaat untuk kesihatan secara keseluruhan dan juga keistimewaannya. Baiklah, kita dah sampai dekat penghujung kelas kita pada malam ini. Seterusnya kita nak pergi ke sesi Q&A. Q&A kalau kita nak tengok sama ada anda ada persoalan ataupun tidak. Kita nak lihat apakah ada perkongsian juga. Dari sini saya boleh lihat pengenalan Karunisa berkongsi betul probiotik mesti sentiasa ada dalam beg apatah lagi bila nak travel jauh. Okey, tu kenapa beliau amalkan probiotik ni. Kemudian ada persoalan daripada Cik Harrison. Perlu lagi ke makan vitamin C untuk orang yang dah makan probiotik? Menurut saya perlu kerana probiotik ni mengandungi 50 miligram saja vitamin C, tapi kalau kita tambahkan lagi dengan gaya hidup daripada sekarang ni memang kita perlukan vitamin C juga yang mencukupi setiap hari. Boleh kita ambil sehingga 2000 miligram dalam sehari untuk kita membantu imun badan kita bekerja dengan lebih baik. Okey. Baik. Itu saya kira itu sedikit uh, pertanyaan daripada anda semua untuk topik kita pada malam ini. Kalau ah boleh saya minta rekod malam ni untuk bantu CEO saya, InsyaAllah nanti kita kongsikanlah. Kita dah rekod ni, nanti kita akan proses dulu, nanti kita akan share dekat WhatsApp group. Okey, baiklah. Apakah ada persoalan lainnya? Saya kira tak ada lagi. Sama-sama. Jadi sebelum kita berakhir, tadi anda dah tanya saya. Sekarang saya pula nak tanya anda. Kita ada borang maklum balas untuk sesi kita pada malam ini. Saya nak mohon jasa baik anda untuk kita sama-sama. Anda boleh klik link. Okey, boleh klik link dan kita sama-sama kita nak tahu bagaimana anda memahami topik pada malam ini dan saya sangat alu-alukan feedback anda dalam Google Form yang saya dah kongsikan dekat ruangan chat box. Saya mohon jasa baik anda semua untuk klik form tersebut dan kemudian boleh kongsi dengan saya lah apa jawapannya. Boleh kongsikan dengan saya berapa anda punya markah apabila menjawab borang maklum balas yang saya dah share dekat ruangan chat box. Saya bagi anda lebih kurang 5 minit lah. Sambil tu dengan 5 minit kita boleh dengar-dengar lagu sikit ke. Okey, kejap saya buka lagu sikit. Lagu semangat. Okey. Lagu semangat yang saya nak playkan adalah ini. Sekejap, Okeylah. Sambil-sambil anda dah uh, buat apa ni buat jawab soalan tu, kita bolehlah ulas sikit lah. Tak sedap pula kan kalau kita dah uh, jawab ni. Okey. Ada 5 soalan yang saya kongsikan kepada anda semua. Saya tengok daripada 34 yang ada ni ada dekat 15 orang lah
yang dah respon. Terima kasih kepada anda semua. Yang belum tu boleh klik dan teruskan untuk jawab. Tapi saya nak ulas sedikit. Ah, dia punya soalan dan juga jawapan. Yang pertama, apakah itu probiotics? Soalan yang mudah sangatlah. Probiotics, semua orang tadi jawab 90%. Jawab ah, tahu dah bakteria, bukan 90%, 100% tahu bakteria baik. Bakteria baik yang boleh dimakan serta dapat menyumbang kepada kesihatan usus. Betul dah semua tu. Okey. Kemudian, soalan yang kedua. Penyebab bakteria usus tidak seimbang adalah seperti berikut. Ini soalan dia tricky sikit lah. Ah, di mana jawapan dia adalah semua di atas. Maksudnya ubat-ubatan mempengaruhi, stres dan juga tekanan mempengaruhi, dan juga diet tidak seimbang pun mempengaruhi. Jadi jawapan yang betul adalah semua di atas. Kalau siapa type satu tu pun sebenarnya dia sikit-sikit lagi lah nak betul kan. Ubat-ubatan memang betul, stres dan juga tekanan menyebabkan bakteria tak seimbang. Diet yang tidak seimbang pun menyebabkan bakteria tak seimbang juga. Okey. Kemudian yang ketiga, salah satu keistimewaan probiotics complex powder adalah menggunakan teknologi AHC yang membantu meningkatkan kestabilan jangka hayat dan juga keberkesanan produk. Jawapannya betul ke salah? Kita semua dapat jawab betul. Terima kasih. Betul tu. AHC ni merupakan teknologi yang membantu kestabilan jangka hayat dan juga keberkesanan daripada probiotics yang anda ambil. Yang keempat, berapa jenis strain probiotik yang terkandung dalam probiotics complex powder? Jawapannya adalah lima. Lima strain. Lima strain probiotics yang ada. Tiga dekat usus kecil, dua dekat usus besar. Jadi ada lima strain probiotik, lima jenis probiotik yang terkandung dalam probiotics complex powder. Rata-rata saya nak kongsikan dekat anda semua, rata-rata dekat luar sana biasanya dia ada dua ataupun tiga je. Tapi dekat CNI, probiotik CNI ada lima. Okey, baik. Kemudian soalan yang kelima, adakah probiotik kompleks powder boleh diamalkan oleh orang dewasa dan juga kanak-kanak 3 tahun ke atas untuk memelihara kesihatan? Boleh ke tak boleh? Tentulah jawapannya boleh. Okey, baik. Itulah sedikitlah kita ulas sikitlah berkenaan dengan kuis borang kefahaman, dan terima kasih kepada maklum balas anda berkenaan dengan program kita pada malam ini untuk kita buat penambahbaikan pada masa hadapan. Okey, saya nak jawab lima tu jadi empat pula. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, baiklah. Itu sedikit. Jadi, sebagai rumusan, rumusan utama kita punya program pada malam ini ada lima. Dekat sini yang saya nak rumuskan. Probiotics adalah bakteria baik yang bantu sistem usus dan juga sistem imun badan kita. Yang kedua, probiotik ini bukan trend, tapi menjadi keperluan. Memang perlu sebab gaya hidup moden kita masa kini. Yang ketiga, probiotik ni perlu ambil jika ada masalah pencernaan, masalah sistem imun lemah ataupun selepas amalkan antibiotik. Pergi klinik sekarang tak sah lah ada antibiotik. Okey. Kemudian yang keempat, pilih probiotik dengan CFU tinggi, strain yang sesuai dan juga ada prebiotik. Itu tips dia. Dan jawapannya ada dekat bawah tu, probiotik complex powder daripada CNI merupakan pilihan selamat dan juga berkesan kerana dia ada CFU yang tinggi 6 bilion, kemudian strain yang sesuai dan juga ada prebiotics. Kenapa CFU kita 6 bilion? Kerana dia boleh diambil untuk kanak-kanak dan juga dewasa. Kalau kanak-kanak cukup satu stick sehari, satu hingga dua stick. Kalau dewasa boleh ambil sampai empat stick. Okey, baiklah. Itulah sedikit pada malam ini. Kita dah sampai di penghujung. Tapi sebelum kita nak habis, untuk anda semua, Probiotics Complex Powder merupakan star produk untuk bulan ini. Untuk anda semua boleh dapatkan probiotics ni dengan promosi yang ada sehingga penghujung bulan 6 ini. Beli 3 percuma 1. Memang dah untung sangat dah tu. Beli 3 percuma pula 1. Okey. Kemudian ataupun beli 2 percuma 1 Upgold Me. Itulah promosi yang boleh anda dapatkan berkenaan dengan probiotics, iaitu star produk pada bulan ini di kawasan anda masing-masing. Baiklah.
Kemudian seterusnya untuk inisiatif yang terbaru juga daripada training section daripada tim saya dan juga si Fu Rizwan dan juga Mr. John Chu, kita akan adakan product coaching session iaitu probiotics complex powder. Tadi dekat feedback bagaimana nak buat jualan dan sebagainya, kita ada coaching session. Mungkin kita akan fokus dekat situ. Yang dekat EBLC product ni dia lebih kepada informasi produk dan bagaimana kita nak kupas topik-topik yang terkini. Tapi untuk mungkin bahagian bagaimana nak jual dan sebagainya, kita ada product coaching session di mana kita ada dengan topik probiotics complex powder ini pada 19 Jun nanti, pada hari Khamis jam 11 pagi. Dia bukan malam, dia pagi. Alright, 11 pagi melalui Zoom. Dekat ni product coaching session ini merupakan satu sesi untuk kita kuasai lebih mendalam ilmu probiotics, fungsi dan juga kelebihan produk. Kalau nak tanya time tu, okey. Kemudian kenali sasaran pengguna dan kemudian seterusnya soal jawab dan juga latihan praktikal. Di mana tempat memang terhad, kita tak open. Kalau malam ni kita lihat ada lebih kurang 40 orang lah, 35, 37. Tadi kan 37-40 saya tengok. Okey, tapi tempat ni terhad, kita mungkin nak open kepada 10 orang yang terawal saja. Caranya bagaimana? Scan the QR code yang tertera, boleh screenshot, nanti boleh scan dan isi Google Form untuk pendaftaran. Dekat sinilah besar sikit lah. Okey. Pada sesi ini akan dilakukan pada 19 Jun, hari Khamis jam 11 pagi. Baiklah. Itu untuk anda semua. Jadi kalau anda nak, mungkinlah tak dapat screenshot dan sebagainya, boleh PM saya lah. Nanti saya boleh bagi dia punya Google link itulah, Google Formnya link. Alright. Baiklah, kita dah sampai di penghujung sesi. Tapi sebelum penghujung, dah ngantuk dah semua. Okey, boleh buka video. Boleh buka video. Saya pun dah ngantuk dah ni. Kita boleh ambil gambar sama-sama. Alright. Okay, terima kasih kepada anda semua. Nanti kita end kejap je lagi. Right. Okay, ready? Okay, ready. Saya bagi masa sikit lah. Kita ada satu page je ni. Kalau dia nanti nak tanya ke apa ke. Alright. Saya tengok ada gambar, jangan handphone jangan gerak-gerak sangat. Okay, senyum. Adik, senyum dik. Masuk je belakang mak tu. Okay, satu, dua, tiga. Alright. Okey, terima kasih kepada anda semua yang join kita pada malam ini. Kita dah sampai ke penghujung sesi pada hari ini. Semoga semua dapat manfaat atas perkongsian tadi. Okey, saya memang terharu dengan sokongan yang anda berikan sehingga penghujung ni dah dekat nak 10.30. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Tapi tentunya kita boleh sentiasa berhubung. Kalau ada nak tanya dan sebagainya, boleh PM je terus ataupun letak dalam grup. InsyaAllah kita akan kupas bersama-sama. Sekiranya ada kelapangan nanti kita akan kupaslah dalam grup WhatsApp masing-masing lah, grup masing-masing. Dan akhir kata saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penyertaan anda semua. Moga ilmu kita pada malam ini kita dapat bantu jaga kesihatan usus kita dan juga imun kita dengan lebih baik dan kita boleh sembahkan manfaat daripada probiotics complex powder daripada CNI, di mana kesihatan usus merupakan asas kepada kesihatan keseluruhan. Jumpa anda di sesi seterusnya pada bulan depan. InsyaAllah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.